korang tunggu sini. Macam Puan Ifah Nabila, dia kata pregnant. Kalau pagi, baby aktif sampai malam. Bila saya dah tidur, dia dah mula kurang gerak. Normal ke? Kadang dah 37 minggu, 5 hari. First mom, awak dah cukup bulan. Kan? Maksudnya 37 minggu ni awak dah cukup bulan. Bila-bila masa awak boleh melahirkan. Lepas tu, awak kata siang aktif, tak ada masalah. Tapi bila awak tidur, baby akan bergerak. Tak seperti biasa. InsyaAllah tak ada apa-apa. Cuma, waktu ni nak dekat melahirkan, baby kan dah mulai ketat dekat dalam tu. And then, dia ada fasa, dia bangun, dia akan aktif. Ada fasa dia tidur. Tidur macam kita lah, kita deep sleep, kita akan senyap. Baby pun ada fasa deep sleep juga. So, kalau deep sleep baby kadang boleh sampai 20 minit ke 40 minit ke kan. Kalau awak tengok gerakan 1 jam dia tak bergerak kan, mesti okey lagi. Maksudnya dia tidur yang lena, tak bergerak langsung. So, kalau malam tu rasanya selepas 1 jam dia ada pergerakan yang halus lah, dia akan bergerak juga. Kalau contoh 2 jam awak tengok 2 jam ni baby macam tak bergerak, macam rasa tak ada pergerakan langsung, pergerakan yang soft pun tak ada kan. So awak boleh pergi check lah. Tapi kalau kata macam tak gerak, tak aktif siap, macam siam tu pasti okey lagi, tak ada masalah. Sebab kalau apa-apa rasa macam pergerakan tak cukup 10, baby sangat soft, macam tak ada pergerakan langsung ke, awak risau, hati awak rasa risau, dia tahu pergi check, jumpa doktor untuk doktor check jantung baby, adakah jantung baby normal ke tak. Sebab kalau ada masalah baby lemas ke, memang kita boleh keluarkan baby tu cepat. Dia tunggu dia nak bersalin sendiri. Okay? Semoga bermanfaat buat korang yang kelas sana yang sedang mencari kelas rahsia mudah bersalin. Dia tu ada rahsia ni. So korang nak belajar bersalin dengan mudah, dengan tenang, insyaAllah tanpa komplikasi. Jom masuk kelas webinar rahsia mudah bersalin. Korang jangan kelas, korang boleh daftar terus dekat link dekat bio. Kita jumpa dalam kelas. Bye.